periuk nasi kita akan jadi semakin kemek. Lama-lama kita tak cukup nasi untuk makan. Terima kasih Ladan yang prihatin dengan isu padi dan beras negara walaupun kawasan Ladan tak ada sawah padi. Datuk Yang di-Pertua, peraturan Kawaslia Padi dan Beras Negara terletak di bawah Akta 522, Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Walaupun bidang kuasa Kawaslia ini sepenuhnya di bawah Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri memainkan peranan dalam ruang lingkup bidang kuasa yang ada demi untuk meningkatkan pengeluaran padi beras negeri kita. Seimbas lalu, sekarang ini terdapat 5,000 hektar kawasan sawah padi yang terletak dalam jelapan Aida Ketara dengan purata pengeluaran sekitar 5.2 metrik tan per hektar yang merupakan purata pengeluaran yang kedua tertinggi dalam negara. Paling tinggi ialah 5.6 metrik tan per hektar di kawasan Aida Pulau Pinang. Dan kita ada 7,000 hektar sawah padi yang berada di luar jelapan dengan purata pengeluaran 3.5 metrik tan per hektar. Jumlah rakyat Terengganu yang menjadikan sawah padi sebagai punca rezeki seramai 4,714 orang. Kalau kita imbas dari segi kadar cukup sara diri, 2018 43%, 2019 naik kepada 48%, 2020 naik lagi kepada 53%, 2021 naik kepada 55.56%, 2022 turun disebabkan banjir besar luar biasa kepada 50%, 2023 naik kepada 56.5%, 2024 58%. Dan menjunjung titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku, kerajaan negeri berusaha untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi dengan beberapa strategi. Yang pertama, mengekalkan kawasan sawah padi sedia ada. Pertimbangan untuk tukar guna syarat tanah padi kepada kegunaan lain, kita akan tengok beberapa aspek. Yang pertama, rancangan tempatan daerah dan zon guna tanah. Yang kedua, kita akan dapatkan pandangan teknikal daripada jabatan-jabatan seperti Jabatan Pertanian, PBT, Pejabat Tanah, Plan Malaysia dan lain-lain. Dan yang paling tepat sekali ialah tinjauan sebenar di lapangan. Dan secara dasarnya, kawasan penanaman padi aktif yang terletak dalam jelapan padi Aida Ketara adalah perlu dikekalkan sebagai kawasan sawah padi demi untuk kelangsungan sumber bekalan makanan negeri. Kalau kita tukar syarat, bermakna periuk nasi kita akan jadi semakin kemek. Lama-lama kita tak cukup nasi untuk makan. Tapi bagi kawasan sawah padi yang tidak lagi aktif bertanam, maka bolehlah dipertimbangkan untuk kegunaan lain seperti lot kediaman ataupun untuk penempatan. Strategi yang kedua ialah pembukaan kawasan padi baru, di antaranya seluas 500 ekar kawasan sawah padi organik sedang dalam proses dibangunkan di Durian Mentangau dalam Dun Paka. Yang ketiga, pembangunan kawasan sawah padi yang terbiar. Contohnya 400 hektar sawah padi di skim pengairan jelapan dalam Dun Langkap yang dibangunkan dengan kos melebihi 47 juta ringgit sebelum daripada ni. Terbiar begitu lama, sekarang sedang dibangunkan oleh GLC Negeri TADC bersama dengan pelabur tempatan. Seterusnya ialah strategi untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui program pengapuran dan juga perataan tanah kerana kita realistik. Ruang untuk memperluaskan sawah padi sudah agak terhad disebabkan persaingan guna tanah, maka kita perlu tingkatkan pengeluaran dari segi metrik tan per hektar dengan meningkatkan kesuburan tanah. Seterusnya, kerajaan negeri memainkan peranan dari segi pembangunan infra, terutamanya saliran dan juga jalan ladang. Tahun 2021 kita peruntukkan 2.5 juta, 2022 700,000, 2023 6.6 juta. Sasaran kita ialah untuk memastikan infra terutamanya sistem saliran dan pengairan serta jalan dilengkapkan dengan sebaiknya. Dan kawasan-kawasan yang bertanam sekali setahun, kita nak upgrade supaya jadi 2 kali setahun. Di antara yang kita telah berjaya upgrade ialah skim padi paya dadun dan paya paman di Kemaman, juga skim Durian Mentangau di Dungun dan beberapa kawasan dalam skim pengairan di Batu Rakit, Kuala Nurus. Dan sukacita saya maklumkan kepada Dewan, permohonan kerajaan negeri untuk mendapatkan peruntukan bagi projek Aida Ketara Fasa 2 telah mendapat kelulusan dasar daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan silin peruntukan 100 juta. Sekarang dalam proses reka bentuk dan seterusnya ialah proses untuk pengambilan tanah. Dan apabila projek ini berjalan, insya-Allah dia akan mampu menyelesaikan beberapa isu pengairan sawah padi
skim luar jalapan seperti kawasan Bukit Jeruk, Pala Gajah, Gor Macang, Gor Telikon, di Padang Buah, Pelagak, Lembah Setiu dan beberapa kawasan lagi. Seterusnya ialah keperluan kepada kilang padi. Pada tahun 2018, di kawasan Besut sebagai jalapan padi utama negeri Terengganu hanya terdapat 2 kilang padi yang beroperasi, menyebabkan menjadi fenomena biasa lori yang bawa padi terpaksa tunggu sehari semalam untuk dapatkan giliran masuk kilang untuk nak buang padi. Alhamdulillah, sekarang ni daripada 2 telah bertambah menjadi 4 kilang yang beroperasi yang dikira mencukupi dengan keluasan sawah padi negeri kita. Dan kita juga pentingkan kualiti, kerana itulah Terengganu telah beberapa tahun berturut-turut memenangi anugerah dengan persijilan MyGap nombor 1 dalam Malaysia. Dan penggunaan teknologi moden seperti drone untuk membaja dan meracun, dan juga kita gunakan transplanter bagi kerja-kerja penanaman, saya yakin insya-Allah akan mampu meningkatkan lagi pengeluaran. Jadi walau dalam bidang kuasa yang terhad, kita cuba cari ruang bagaimana untuk kita pastikan sektor keterjaminan makanan ini kerajaan negeri turut memainkan peranan. Terima kasih. Apakah kerajaan negeri melihat langkah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini yang menaikkan harga lantai padi daripada RM1,300 kepada RM1,500 serta peruntukan subsidi sebanyak 150 juta ini dalam tempoh 6 tahun akan mampu menyelesaikan isu beras tempatan ini? Terima kasih. Prihatinlah dan siap dengan angka ni. Saya juga mengikuti dengan teliti penjelasan Menteri KPKM di Parlimen tempoh hari sebagaimana isu yang ditimbulkan oleh YB Ladang cuma bukan 6 tahun, 6 bulan. Harga lantai padi dinaikkan daripada RM1,300 kepada RM1,500. Harga beras putih tempatan dikekalkan RM26, RM2.60 sekilogram. Dan kerajaan memperuntukkan RM150 juta bagi pemberian subsidi dalam tempoh 6 bulan yang disasarkan untuk menghasilkan 24 juta kampik beras. Kita tengok dalam tempoh 6 bulan ni apa kesan pengumuman ini kepada perjalanan sektor padi negara, terutamanya apakah 2 isu utama terjawab. 2 isu utama ialah isu kehilangan beras putih tempatan daripada pasaran dan isu kedua ialah isu kebajikan pesawah dan petani kita. Sebelum tu kita faham sikit apa yang dimaksudkan dengan harga lantai dan kajian trend pasaran sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini 1,300 macam yang Berhormat Ladang sebut. Tapi sebenarnya pada tahun lepas, rata-rata kilang padi di Terengganu telah beli padi dengan harga RM1,550 per tan. Maknanya pembelian padi itu sudah melebihi harga RM1,500 per tan. Sebab itu kita menjangkakan kenaikan daripada 1,300 kepada 1,500 tidak akan banyak memberikan impak. Kerana sebenarnya daripada tahun lepas lagi, orang dah beli lebih daripada 1,500 per tan. Jadi berdasarkan senario ni, itulah situasinya. Seterusnya, siapakah pihak yang telah memainkan peranan sehingga beras putih tempatan hampir lenyap terus daripada pasaran? Faktanya ialah pihak kartel dan industri yang menukar beras tempatan menjadi beras super import telah meraih keuntungan yang sangat lumayan di atas beban yang dipikul oleh pesawah, oleh rakyat dan oleh pengguna. Sekarang apabila kerajaan umumkan pemberian subsidi 150 juta untuk menghasilkan 24 juta kampik, bermakna bagi setiap kampik itu kerajaan akan subsidikan RM6.25 untuk mengekalkan harga beras tempatan pada paras RM2.60 per kilogram. Soalnya, siapa yang dapat bayaran subsidi ini? Tentu sekali bukan kepada pesawah. Yang dapat bayaran subsidi ini ialah pihak kartel dan pihak industri yang sebelum ini telah meraih keuntungan berganda hasil daripada kegiatan menukar beras tempatan jadi beras import. Apabila diberikan subsidi, juga pihak kartel dan industri yang mendapat keuntungan. Bermakna dalam dua-dua keadaan mereka mendapat keuntungan berganda dan tiada apa manfaat yang diperolehi oleh pesawah kita. Dan beras tempatan 24 juta kampik yang dijanjikan akan muncul di pasaran sehingga hari ini nampak masih malu-malu untuk nak memunculkan diri. Terima kasih.